Okey, ini untuk sesi 2 pula. Tadi berkaitan dengan keyboard, ini berkaitan dengan papan kekunci. Papan kekunci Okey, dalam papan kekunci ni, keyboard ni pertama sekali dia ada warna putih, dia ada warna hitam. White key, black key. White key ni saya tak tahu berapa mata ni, kau kira sendiri. Hitam ni berapa semua. Kita nak relatekan dengan note dengan yang berada kat sini. Ini kita panggil C. Tengok dua ni, dua. Jangan ambil 3 ni, 2. C. C2, C3, C4, C5. Nampak? Okey, jadi bila nak cari, kita kata C. C3. 1, 2, 3. Bermula kat sini. Skill kita macam ni. C3. Tu pertama C. Lepas tu note yang kedua F. Ni 3, ni 3, ni 3, ni 3, ni 3. Ni F. Nampak? Bila saya kata okey, mulakan dengan C1. Sinilah. C1 Saja saya nak tengok. Takkanlah saya tak tahu. Nak tengok betul tak betul. Oh, cakap. Walaupun keyboard tu tak ada wire, aku tahu juga. Okey. F2. Tunjuk. Tekan. Okey, bagus. Jadi bila sebut kita mula dengan note F. F apa? F3, F2, sini kan. Jadi mudah. Kalau tidak nanti mata kita C1, mata cari dulu. C ni 2. Oh ni. Boleh faham? Jadi nanti kita mula, saya akan start dengan C1, C3 ke C4 ke apa ke, F ke. Selepas tu kau buat tengok kalau kata kita mula C3. Kan? Lepas C apa? D. Lepas D apa? E. Lepas tu apa? F. Lepas tu ada I, aku tunggu kau ada I. Dalam muzik dia sampai G je, A, B, C, D, F, G. Kalau dia mula C, skill dia habis C lah. C, D, E, F, G, A, B, C. Okay. Nanti yang black key nanti dia akan berdasarkan kepada skill. Kalau tangan ada F major ada berapa flat? 1 flat. Tak payah kau nak fikir. Okay. Apa dia flat dia? B flat kan. Jadi F, G, A, B flat. Ni. Satu C. Kalau G major ada berapa sharp? 1 sharp. Apa dia sharp dia? F sharp.